Baru-baru ni jelas sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, saya bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan pergi menziarahi asnaf ataupun orang peribumi yang menerima zakat daripada mereka. Saya rasa sangat berbaloi apabila kita membayar zakat melalui mereka. Tuan-tuan, zakat kita sampai, zakat kita digunakan oleh orang yang sepatutnya, dan zakat kita tuan-tuan dan puan-puan sampai kepada asnaf-asnaf yang layak menerimanya. Dan saya lihat sendiri bagaimana senyuman keluarga tersebut apabila mendapat duit zakat daripada kita. Kita berikan amanah, mereka akan melaksanakan. Dan saya ditunjukkan bagaimana audit yang mereka buat di setiap kali mereka memberikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Mungkin orang katalah susah betul nak dapat duit zakat daripada majlis agama. Dia bukan susah mana, sebenarnya dokumentasi itu menunjukkan keprihatinan Majlis Agama Islam untuk memastikan zakat itu sampai kepada mereka yang tepat. InsyaAllah saya lebih yakin tuan-tuan dan puan-puan untuk berzakat bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan saya nak ajak semua juga bersama. Dan tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak tuan-tuan hubungi mereka sekarang, tanya status berkenaan tentang zakat kita, adakah kita layak ataupun tidak untuk membayar zakat, dan insyaAllah mereka akan memberikan penerangan yang sangat luar biasa. Akhiri tahun anda dengan zakat, mulai tahun anda dengan penuh berkat.